dah 2026, masih lagi ada yang tak pandai bawa motor clutch. So hari ni aku nak ajar macam mana nak bawa motor Y-Suku Special Edition. So step yang pertama, korang hidupkan motor dahulu. Okey, kemudian untuk masuk gear yang pertama, korang tarik clutch sampai habis. Dan untuk gear pertama, tekan sahaja. Okey. So juga meter dia akan berubah kepada gear 1 lah. So untuk cara lepas gear 1 ni senang saja. Korang lepas clutch sikit, korang akan rasa motor ni macam nak bergerak ke depan. Bila dah rasa macam tu, korang pulas sikit minyak. Okey, pulas minyak sampai motor tu mengerang macam ni. Lepas tu korang lepas clutch. Lepas clutch sambil pulas minyak. Okey, so motor akan bergerak lah. So untuk masuk gear kedua, korang kena congkel. Okey, so dia akan masuk gear 2. Nak bawa motor clutch ni senang saja. Korang kena pandai main clutch tangan. Tengok tangan saya ni. Bila korang pandai main clutch, tak adalah motor mati. Untuk pengetahuan korang, kalau nak main atas bukit, pastikan guna gear rendah. Gear 3, gear 4 ataupun gear 2 lah. Okey, so kalau rasa info ni berguna, jangan lupa like, comment dan share. Kita jumpa lagi pada next video. Bye bye.